Zek, kau kena tolong aku ni, Zek. Zek, kali ni kau mesti kena tolong aku. Esok cikgu sejarah aku nak buat kuis, jadi kau kena tolong aku. Kai, relax lah, aku ada. Okey, sekarang kita nak start dari bab yang mana? Cuba kau bagi tahu aku. Aku rasa kita kena start daripada bab 2. Okey Zek, kita mulakan dengan bab 2 dulu. Okey, boleh Kai. Aku baca, kau salin. Boleh. Bab 2, kebangkitan nasionalisme. Okey. Pendapat tokoh Hans Kohn, nasionalisme merupakan satu gerakan yang apa diminda, apakah semua yang zahir di mata takkan pernah berdusta. Ceritakanlah pada aku agar ku faham dunia. Tuhan, segalanya telah Engkau tentukan. Terangi saja hatiku, maafku selalu terlupa mensyukuri semuanya. Andai mampu ku lihat semua, adakah ku sempurna? Atau karena mataku yang lega membuatku berdosa? Ceritakanlah pada aku agar ku faham dunia. Tuhan, segalanya telah Engkau tentukan. Terangi saja. Baiklah murid-murid, anda diberi masa 1 jam untuk menjawab kuis sejarah ini. Saya tak nak ada yang meniru. Sila jawab dengan jujur. Kamu semua boleh mula menjawab sekarang. Zek, aku dah nak mula periksa ni. Kau kena tolong aku. relax Kai. Aku ada je kat sini. Kau bagi tahu je soalan. Nanti aku bagi tahu jawapan. Segalanya telah Engkau tentukan. Terangi saja hatiku, maafku selalu terlupa. Okey Kai. Selepas aku dah bagi tahu kau semua formula, aku nak tanya kau satu soalan. Apakah formula yang ada dekat bab 9 tingkatan 4? Okey, B square equal A square tambah C square minus 2AC cos B. Betul tak? Betul Kai. Aku harap kau boleh jawab dengan tenang esok Kai. Okey, aku rasa aku boleh jawab. Walau bibir mengungkapkan kasih, mata merasa yang sebaliknya. Wahai jiwa, andai kau mampu bicara, beritahuku isi hatimu dan detak jantungku memaham arah dan jalan agar kita akan bersama. Andai dunia hancur binasa, ku kan setia sampai mati cintaku. Zek, kau kena tolong aku ni. Aku dah nak exam ni. Aku rasa gemetar Zek. Aku takut ni. Kai, relax lah Kai. Aku yakin kau boleh jawab.
Kau dah belajar dengan aku selama 3 tahun ni. Aku yakin kau boleh jawab, Kai. Tuan-tuan semua, sebentar lagi anda dibenarkan memasuki Dewan Peperiksaan. Tetapi sebelum itu, anda dikehendaki meninggalkan sebarang peranti, nota ataupun barang yang mencurigakan. Aku dah nak kena masuk dewan ni. Amaran, protokol keselamatan diaktifkan. Semua peranti dinyah aktifkan. Zek, mana kau Zek? Kau dengar tak ni? Baiklah, kamu semua boleh menjawab peperiksaan sekarang. Zek, mana kau Zek? Zek. Kai. Bangun. Aku ada ni, Kai. Hah? Kau ada? Okey, Kai. Soalan 1. B square equal to A square tambah C square. Gila Zek. Nasib baik kau ada. Aku fikir kau dah tak ada lah tadi. Kalau kau tak ada, aku tahu macam mana nak jawab exam tadi. Terima kasih Zek, tolong aku. Zek, kau pergi mana tadi? Aku panggil kau dari tadi. Kau tak menyahut pun. Sebenarnya, Kai, aku tak ada pun tadi, Kai, semasa kau jawab peperiksaan. Amaran protokol keselamatan dah nak aktif ke aku, Kai, selama 2 jam. Habis? Siapa tolong aku selama 2 jam tadi? Kai, sebenarnya yang kau jawab peperiksaan tadi, itu diri kau yang sebenar, Kai. Aku tak pernah bantu kau pun tadi. Selama ni kita study, itulah yang diri kau yang sebenar, Kai. Kau cakap apa ni Zek? Aku rasa sudah tiba masanya untuk kau keluar ke dunia sebenar. 3 tahun Zek. 3 tahun kita lalui benda ni sama-sama. Aku tahu selepas pemergian ayah kau 3 tahun yang lepas, dunia kau terasa sepi dan kosong. Kalau kau tak ada, siapa nak tolong lagi aku lepas ni? Aku dah nampak sesuatu dalam diri kau yang dulu tak ada, tapi ada sekarang, iaitu kekuatan. Kalau suatu hari nanti kau rindukan perbualan kita, ingatlah, aku pergi bukan sebab aku meninggalkanmu. Aku pergi sebab aku percaya kau akhirnya mampu berdiri sendiri. Terima kasih sahabat. Hold me like the river Jordan, and I will then say to thee, you are my friend. Carry me like you are my brother. Love me like a mother. Will you be there